Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu. Siapa yang mengada-ngadakan dalam urusan ini apa yang bukan daripadanya. Kalau ia memang ada, asal tak ada. Sayyidina Umar bin Khattab buat semayang tarawih berjamaah. Semayang tarawih berjamaah, Nabi pernah buat ataupun tak? Pernah buat ataupun tak? Pernah. Nabi pernah semayang tarawih di berjamaah di masjid ataupun tak? Pernah. Nabi pernah jadi imam tak? Pernah. Ada orang ikut tak? Ada. Sampai penuh masjid tak? Berlaku. Penuh masjid. Kenapa baginda berhenti? Baginda bimbang. Kerisauan baginda takut nanti menjadi kefarduan kepada umatnya. Tapi pernah berlaku. Apabila Umar buat, Umar tidak buat bid'ah. Kerana Umar itu melakukan yang Nabi kata, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu. Apa yang bukan daripadanya. Semayang tarawih itu dari agama. Bukan dari agama. Ada asasnya dalam agama. Ada sejarahnya. Nabi telah buat. Itu dari agama. Siapa yang mengada-gadakan perkara yang baru yang bukan daripada agama, maka dia ditolak. Apa yang Umar buat daripada agama. Namun ia bid'ah dari segi bahasa, bid'ah dari segi bahasa. Kerana barunya itu, kerana sebelum itu tak adalah sampai sebulan. Tapi dari agama. Sebab apa? Kerana Nabi tak melakukan. Seperti mana kata Asy-Syatibi. Kerana pada zaman Nabi ada kebimbangan Nabi tentang hal itu. Nabi ni bil mu'minina raufur rahim. Dengan orang mukmin takut nanti bila salat orang anggap jadi wajib, jadi beban umat Islam. Kalau tak sembahyang tarawih dia rasa macam bersalah. Ada perasaan itu Allah tak akan bebankan, tapi ada perasaan itu pada Nabi. Lalu Nabi tak buat tak apa. Kamu sembahyang solat, yang solat, yang tak solat pun tak apa. Kalau tiap-tiap malam Nabi buat, dia anggap jadi wajib. Baginda tak buat. Tapi apabila baginda sudah tidak ada, Umar yang buat tidak timbul kerana Umar bukan penentu syariat. Nabi penentu syariat. Maka hujah dengan sembahyang tarawih ini lemah. Tidak benar hujah yang seperti itu. Kenapa Nabi apabila nak berkhutbah, Nabi duk sebut benda ni? Fa inna khairul hadis kitabullah. Dan sebahagian fa inna asdaqal hadis kitabullah. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Kenapa Nabi duk bagi tahu nak bila nak ucap seburuk-buruk perkara ialah mengadakan benda-benda baru dalam agama. Wa kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah sesat. Kenapa Nabi duk sebut benda ni? Orang sekarang kalau sebut perkataan bid'ah ni marah. Nabi ni bila khutbah memang sebut. Kenapa? Adakah Nabi takut sahabat buat bid'ah? Sahabat nak buat bid'ah, Nabi tu ada di depan. Apa-apa boleh tanya Nabi. Nabi nak bagikan contoh kepada kita semua. Supaya mengikuti khutbah baginda. Supaya memberitahu bahawasanya agama ini hanya selamat jika ia kekal di dalam versi asal, iaitu khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik jalan Muhammad. This is the best way, the best method, the best guidance. Dan tak ada lagi petunjuk selepas daripada itu. Dia nak beritahu. Rosaknya agama-agama terdahulu kerana apa? Kerana menokok tambah versi yang para anbiya dia bawa. Bila dia tokok tambah, orang dah tak tahu. Yang mana asal kalau manusia boleh berfikir mengandaikan agama, tak perlu datang Nabi. Berapa banyak agama yang ada yang mengandaikan. Ibadah itu apa? Agama itu apa? Agama itu ialah manusia melakukan, mentaati Tuhan Allah Azza wa Jal seperti yang Allah kehendaki.
Ramai orang boleh claim dia taat mencari Tuhan, berada jalan Tuhan, tapi bukan dengan jalan yang Tuhan kehendaki. Bagaimana nak menentukan sekejap lagi kita salat Isya 4 rakaat itu ialah itu yang Allah kehendaki. Bagaimana jika satu orang menyatakan tak, kita solat Isya yang patutnya 6 rakaat. Dari segi argumennya lebih banyak lebih baik tentu. Kita kata no, 4 itu yang baik, 6 itu salah, 6 sesat. Oi, semayang pun boleh sesat kah dia kata? Allah juga yang aku sembah, 6 sesat. 4 hidayah. Apa sesatnya? Kami buat semua yang sama, bacaan yang sama, sujud pada Allah yang sama. Kerana 6 bukan di atas hidayah Muhammad. Bukan yang ditunjukkan oleh Muhammad. 4 yang ditunjukkan oleh Muhammad. Kalau 6 boleh buat, 8 boleh. Kalau boleh andaikan, mungkin 1 kali azan, mungkin kita buat 7 kali azan sebelum sembahyang. Kalau semua orang boleh tambah, agama sudah tak ada makna. Tidak ada divine, tidak ada kewahyuan. Ia bukan daripada Tuhan, man-made. Itu bikinan manusia. Taat kepada Allah seperti yang Allah mahu. Dia mau 4. Macam mana tahu dia mau 4? Sebab Nabi yang dia hantar ke tempat. Kalau satu orang pula, oh saya pun mufti juga, orang lantik saya, ceramah dalam YouTube semua, saya buat kudusan 6. Oi, kacau. Awak tidak dilantik oleh Tuhan. Bukan saja taat kepada Tuhan, taat kepada Allah, tapi taat kepada Allah seperti yang Allah kehendaki. Kalau tidak, semua orang akan klaim, saya berpendapat kita kena malam-malam buat begini. Orang ni kata buat begini. Semua kata Tuhan mau. Akhirnya manusia akan mula ada kepentingan. Sebab tu tuan-tuan tengok, golongan ahli bid'ah, mereka akan banyak kepentingan. Kawan ni dengan grup dia, yang ni dengan grup dia, yang ni buat style dia, anak murid dia banyak, yang ni buat style dia, dapat duit banyak. Tapi kalau semua orang kekal dengan satu versi, iaitu versi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada siapa yang boleh dapat kesempatan. Saya mufti tak boleh claim mileage. Oh, saya yang buat semayang ni. You cannot. Tapi kalau semayang ni guru kita yang telah ajar, oh, guru dapat kelebihan. Sebab tu maka turun tarikat ni kepada anak ni. Yang lain turun pada orang ni. Sebab kita tengok geng tarikat bergaduh pula. Siapa khalifah bagi guru mereka yang lama? Berebut pula bagi menentukan siapa wali. Tarikat Naqsyabandi, Habib Bising dulu tu berkelahi dalam menentukan siapa pengganti. Manusia mungkin berkelahi dalam soal pentadbiran, itu cerita lain. Siapa sebenarnya wali yang patut diikuti? Ini semua klaim tentang hubungan yang mereka dakwa mereka wujud dengan Tuhan. Tapi orang kalau mengikut sunnah, mudah saja. Quran, sunnah. Manusia yang confirm, no doubt, tak perlu ada discussion lagi, mendapat wahyu, insan yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Lain daripada jalan ini, tak ada. Kerana siapa yang nak bagi pahala jika kita solat? Wali, mufti, tok guru, tok syekh? Tak. Siapa yang nak bagi pahala atas amalan kita? Siapa? Siapa yang memberi ganjaran? Hanya Allah.
Jadi kita ikut yang Allah bagi tahu. Ada dia bagi tahu pada saya dapat wahyu tak? Dia bagi tahu kepada tuan-tuan tak? Dia hanya bagi tahu pada nabinya begini caranya. Ikut cara itu. Kalau ikut cara itu selamat. Sebab tu, dan kalau ikut cara itu tak ada 2-3 versi agama. Pergi ke negara ni semayang macam lain. Pergi yang ni jadi macam lain. Pergi macam ni, urus jenazah macam ni punya pelik. Pergi macam ni, macam ni punya cara. Yang ni azan panggil orang semayang. Yang ni azan buka restoran. Pening. Maka, sebab itu, kekal dalam versi asal. Untuk itu Nabi SAW setiap kali khutbah, ingatkan hal ini. Seburuk-buruk perkara kamu ada-adakan dalam agama. Dan apa yang kamu ada-adakan itu sesat. Nabi kata. Ada orang, jadi kami kafir. Itu pun satu lagi telinga berdengung juga. Sesat maksudnya kamu telah menyeleweng daripada jalan Nabi. Tidak semestinya kamu kafir. Tapi kamu menyeleweng daripada jalan Nabi. Sebab itu penting. Bila kita memahami tabiat agama, kita tahu bagaimana cara manusia sepatutnya beragama. Wallahu ta'ala.